Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey guys, malam ni kita meneruskan lagi akan video reaksi seram kita guys. Okey, dah 2 hari MJ tidak membuat video disebabkan kerana kurang sihat guys. Kita kurang sihat dan batuk. Jadi bila bercakap tu rasa nak terbatuk. Dan hari ni masuk hari ketiga lah. Dan insyaAllah kita cubalah untuk bercakap hal pada malam ini. Dan masih lagi batuk ni. Kalau batuk nanti dia akan cut lah bahagian yang batuk itu. Okay guys, berkaitan dengan video malam ni guys, ia berkaitan dengan satu misteri yang terpadam biarlah. Okay, dia berkaitan dengan satu misteri yang berkaitan dengan dikongsikan oleh orang ramai baru-baru ini. Berkaitan dengan tak pastilah benda ni, berita ini tular ataupun tidak guys. Kalau korang ingat lagi, berkaitan dengan perjalanan mimpi yang terakhir, iaitu saudari ataupun Puan Sitah An-Nur dulu. Dia disebut dalam live dia berkaitan dengan mimpi perjalanan terakhir, dan benda tu telah difatwakan sesat dan beliau telah diarahkan untuk bertaubat secara terbuka lah, dan meminta pengikut-pengikut beliau untuk bertaubat segera. Kes tu berlaku pada tahun 2021 guys. Dan sebenarnya dalam video berkaitan dengan mimpi itu, satu yang tular berkaitan dengan hal sekarang ini, berkaitan dengan perang yang berlaku Iran dan juga Amerika dan juga Israel guys. Di mana dalam video tersebut yang dirakam pada tahun 2021, kalau tak silap BJ, ada menyebut berkaitan dengan perang yang akan berlaku pada pihak Iran, Amerika dan juga Israel guys. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita melihat sedikit sedutan akan video tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sitah An-Nur. Saya yang kurang cerdik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok baik-baik, saya akan tunjuk peta. Sekarang Iran serang Israel. Okey, Amerika dia mencampuri urusan tersebut, tapi Iran mampu bertahan. Mereka tetap ada senjata dan juga bom tersisa. Turki dia nanti akan berperang supply dekat Armenia, Azerbaijan dan Georgia. Setelah di tanah Syam, di dekat dengan di sini, di tanah Syam dekat dengan di sini akan ada setara bom nuklear. Maka Okey guys, itulah videonya yang dilihat seperti berlaku pada masa kini berkaitan dengan perang di antara Iran, Israel dan keterlibatan juga Amerika Syarikat. Okey, dia tidaklah menyatakan secara detail akan perang tersebut, tapi dikatakan perang tersebut akan berlaku lah. Itu daripada mimpi dia dah. Dan kita flashback balik guys berkaitan dengan Sitah An-Nur ni. Okey, Sitah An-Nur ni dia terkenal bila dia buat talk ataupun cakap ataupun live video berkaitan dengan perjalanan mimpi dia yang terakhir, yang diceritakan perang berlaku di Sabah dan sebagainya. Dan pada ketika ia menyatakan mimpi dia, dia juga mempunyai ramai pengikut yang percaya akan perjalanan mimpi dia supaya bersedia, di mana kita berada di fasa akhir zaman. Dan akhirnya perkara tersebut membawa kepada pengetahuan pihak berkuasa agama dan sebagainya berkaitan dengan ramalan dan sebagainya. Jadi perkara ini akhirnya beliau telah pun ditangkap kalau tak silap. Okay, first kali adalah ajaran yang dibawa tu, PMYT tu, perjalanan mimpi yang terakhir tu, beliau mendakwa beliau mendapat maklumat ini terus direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat dan juga Nabi Muhammad melalui mimpi guys. Okay, dan beliau yang ni lah yang menyatakan yang viral berkaitan dengan akan berlaku perang dunia ketiga di Sabah, dan beliau berperanan untuk mencari pahlawan untuk memimpin kumpulan tersebut. Dikatakan perang dunia ketiga nanti akan di Malaysia lah, akan terkait dengan Sabah. Jadi tak pastilah sama ada ianya akan. Dan kalau dilihat pada sekarang punya keadaan, mungkin juga boleh berlaku berkaitan dengan perairan dan sebagainya, dengan China, dengan
tuntutan apa ni, laut China Selatan dan sebagainya. Lepas tu tentera Amerika meletakkan dia punya aset kenderaan, dan mungkin boleh berlaku di Sabah. Benda tu tak mustahil lah berkaitan dengan mimpi dia tersebut. Dan beliau telah disiasat oleh polis pada September 2021. Sekarang 2026, so lebih kurang 5 tahun yang lepas berkaitan dengan hal ini. Dan akhirnya beliau mengumumkan untuk bertaubat dah. Pengisytiharan taubat beliau pada 27 September 2021, okey. Di Jabatan Agama Islam JAIS, okay? Dan beliau mengakui dakwaan mengenai mimpinya adalah rekaan dan memohon maaf kepada seluruh umat Islam. Okay? Tetapi yang isu berlaku adalah sekarang ini, apa yang beliau nyatakan dalam mimpi itu berkaitan dengan perang antara Iran, Israel dan Amerika juga terlibat. Ini berlaku pada zaman sekarang, guys. Dan benda ni lah yang menjadikan perkara ini tular semula lah berkaitan dengan hal tersebut. Dan siap ada orang tanya manakah Sitah An-Nur sekarang. Okay, dan akhirnya macam ni lah beliau diwatakan sebagai satu ajaran sesat lah, guys. Okay. Jadi guys, sebenarnya video berkaitan dengan perang tu sebenarnya ada lagi, iaitu sambungan daripada hal itu. Dan kalau kita lihat daripada polemik dunia sekarang, okay, macam seolah-olah perang ni akan berlaku dengan lebih besar lagi. Dan adakah kenyataan-kenyataan Sitah An-Nur yang seterusnya berkaitan dengan perang-perang itu berlaku seperti yang dinyatakan? Nah, itu kita kena tengok lah. So first step dia kata perang akan berlaku antara Iran, Israel dan juga Amerika Syarikat. Dan sekarang ini tengah berlaku, guys. Okay. So ada lagi berkaitan dengan Turki, berkaitan dengan Malaysia, berkaitan dengan kalau tak silap BJ, India, dia dah terkait dan sebagainya. Sekarang ni skala perang ni dilihat semakin besar apabila dinyatakan bahawa pihak Rusia juga terlibat dalam bantuan kepada Iran untuk menyerang aset-aset ketenteraan Amerika Syarikat. So nampak perang ni dilihat seperti semakin besar. Kita tak tahu ending perang ni seperti apa. Seperti mana Ukraine dan Rusia, pada awalnya perang itu berlaku, kita jangkakan perang itu akan berlaku tidak lama Tetapi dah beberapa tahun berlalu sampai sekarang, perang antara Ukraine dan Rusia masih berlaku sampai sekarang, di mana terdapat proksi-proksi yang supply kepada Ukraine, NATO dan sebagainya. Kalau Ukraine juga ada kepentingan yang tersendiri, maka kita tak pasti perang ini akan berakhir pada bila dan adakah ianya semakin besar dan melibatkan negara-negara lain lah. So kalau kita rasa impaknya sekarang ni adalah kalau kita kaji sekarang berkaitan dengan perang Amerika Syarikat dan juga Iran dan juga Israel ni, impak dia semakin besar. Mana ekonomi sekarang tengah terobek dengan sekatan di Selat Hormuz. Ianya akan membawa kepada masalah ekonomi dunia. Dan bila masalah ekonomi dunia berlaku, adakah peperangan ini akan menjadi semakin besar lah, okay, untuk menghentikan perang dan sebagainya, dengan alasan untuk menghentikan perang, tapi actually mungkin akan menyerang antara satu sama lain begitu. So kita tak boleh nak kata bahawa mimpi perjalanan Sitah An-Nur ni adalah benar, tetapi ianya menjadi misteri lah, guys. Macam mana dia boleh menyatakan dengan macam agak tepat berkaitan dengan hal tersebut. Okay, so apa pandangan korang berkaitan dengan hal itu? Adakah ianya tidak sengaja kan, ataupun ianya disengajakan? Okay guys, berkaitan dengan perkara ni, FJ ada sedikit cerita mengenai hal ini ya. Pengalaman FJ berhadapan dengan situasi Siri bercakap dengan whether jin ataupun syaitan ataupun iblis, di mana ni berlaku ketika proses rawatan lah. Pihak yang tak pasti iblis ke ataupun jin ke yang bercakap waktu itu, dia kata jika kamu rasa dalam bahasa yang lama, guys, dia guna bahasa klasik begitu dalam proses rawatan tu, jika kamu rasa kamu semua ada kitab takdiran, maksudnya semuanya telah ditakdirkan qada dan qadar. Mereka, syaitan, iblis dan sebagainya pun, mereka ada kitab mereka sendiri lah, yang seolah-olah menjangkakan pada masa kala itu yang pengalaman FJ berhadapan dengan situasi sebenar ketika proses rawatan. Jadi dia kata semua yang berlaku tu akan datang, banyaknya mereka ni dah mengetahui dari menurut kitab mereka lah. Dan perkara ni memang tak ada dalam Quran Hadis lah. Ini adalah dialog di antara
perawat FJ waktu tu ada berada di situ, dan juga ada beberapa orang yang ada di situ berkaitan dengan hal tersebut. Dan perkara ini tidak dirakamkan, cuma ianya memberi gambaran bahawa kalau siapa-siapa yang mendapat info ataupun pengetahuan seolah-olah mengetahui masa akan datang, di mana pada pandangan FJ mungkin benda tu telah diberitahu oleh sama ada gangguan mimpi, ataupun mungkin ianya petunjuk sebenar daripada Allah SWT. Kita wallahualam berkaitan dengan mimpi ni kita tak boleh mengetahui. Itu semua hanya pengetahuan Allah SWT. Tapi kalau ianya mainan tidur ataupun gangguan syaitan ataupun iblis, ianya juga boleh berlaku guys. Okay, itu yang sebenarnya yang saya nak sampaikan. Jadi apa pandangan korang berkaitan dengan pandangan tersebut? Adakah korang percaya dengan ramalan Siti An-Nur ni, ataupun ianya adalah berlaku secara kebetulan saja? Jadi video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video misteri seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.